Senang tau nak buat duit anak-anak sekalian. Kalau macam tu dia, apa yang saya boleh cakap, it depends on rezeki lah. Mungkin dah kalau rezeki kita sampai kat situ je lah. Kita, buat apa kita nak jadikan isu dengan orang-orang lain kan. Kalau kita deliver dengan baik, kalau orang lain nak still lagi ambil kita bersyukur, itu rezeki. Tapi saya always percaya rezeki ada di mana-mana sahajalah. Bukan nak kata artis tu dah ni tau. Mungkin sekarang kita based on sekarang lah sebab sekarang Instagram all over the world. Sekarang lagi nak pula TikTok, and then kita ada TikTokers apa semua. So mungkin apa yang saya nampak lah, mungkin daripada klien-klien ni diorang macam nak bagi brand awareness yang cepat sampai kepada end user ni melalui TikTok. Sebab sekarang kita semua orang main TikTok. Makcik-makcik, mak ayah semua main TikTok sekarang. So mungkin daripada situ kita nampak klien-klien dia banyak ambil influencer. Ada juga. Mungkin artis ni dia tak, yang kecil-kecil maybe diorang tak kot. Maybe klien dia suka ambil artis untuk yang besar. Faham tak, yang big, yang very big brand, macam itulah. Tak senang tau nak buat duit anak-anak sekalian. Belajar tak perlu belajar tau. Belajar tak perlu belajar sebab saya tahu ramai je, even kazi-kazi kita yang kecil-kecil kan, semua nak jadi YouTuber lah, nak jadi yang cantik, nak jadi famous lah, apa semua. Boleh nak jadi, tapi whatever it is, belajar nombor satu. Habiskan belajar nombor satu sebab influencer, yes, everyone can be influencer, tapi tak semua orang boleh jadi influencer yang educated. Kau nak jadi influencer tu tahap mana? Kau nak buat video lah, contoh kalau macam kita TikTokers kan, kita produce video. You nak produce video yang beri manfaat dekat orang tu, you nak produce video yang saja semata-mata nak viral saja, tapi tak memberikan apa-apa impact dekat orang pun. So kena fikir, you nak jadi influencer boleh, tapi jadilah influencer yang berhemah dan sangat bijak macam Khairul Amin.